Orang Cina cakap kereta ini liability. Betul ke? So, dalam bab kereta ni, orang Cina dan orang Melayu ada perspektif yang berbeza. Okay, again, kalau anda tanya saya mewakili Melayu lah. Muka je Cina tapi sebenarnya Melayu. And saya ada jumpa satu komen pasal ini. Okay, very, very interesting. Orang Cina cakap loan kereta ni adalah lifetime liability. Biasanya orang Cina bila warranty 5 tahun habis, dia akan jual kereta itu, beli kereta baru yang bagi 5 tahun warranty lagi. Berbeza, orang Melayu terlalu ada attachment dengan kereta sampai simpan berbelas tahun. Sedangkan bayar duit habis kat repair secara tak sedar. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda perspektif antara dua masyarakat ini, masyarakat Cina versus masyarakat Melayu. Again, tiada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Ini pendapat peribadi saya sendiri. And again, saya tak mewakili seluruh bangsa itulah. Nah, this is general. Lihat poin yang pertama, dari segi tujuan beli. Kalau saya lihat dari segi mindset orang Melayu, mereka nampak kereta ini sebagai satu simbol kejayaan. Terus to be told, saya dulu pun membesar dalam keluarga Melayu yang mana memang tak boleh nak resist dari segi comparison itu. Kan, adalah keluarga saya yang jauh yang mungkin drive kereta yang lebih mahal. Like macam my family, drive kereta kancil saja. Ataupun paling-paling pun kereta lokal. So kat situ je dah rasa that some sort of like inferiority. Rasa macam, oh, kalau ada kereta mahal ni, maksudnya dia lebih berjaya daripada orang yang drive kereta yang mungkin tak semahal seperti apa yang masyarakat fikirkan. Kalau lihat dekat mindset orang Cina pula, mereka very, very clear. Mereka beli kereta tujuannya adalah untuk membawa mereka daripada point A kepada point B. Masa saya membesar dulu, jiran saya berbangsa Cina. Drive kereta biasa je. Kereta yang saya rasa ramai daripada golongan profesional mampu beli. Bagi mereka, bukan nak cakap status tak penting. Status tu penting juga. Tapi for them, utility is more important. Hence why, kalau anda perasan lah, mereka setiap 5 tahun, setiap 7 tahun mereka akan tukar kereta. Sebab bagi mereka, the convenience and the reliability itu lebih penting. Convenience dari segi jarang masuk workshop. Reliability dari segi tak adalah tiba-tiba tengah drive, kereta tak boleh nak jalan. Bukan saja bazir dari segi duit untuk repair kereta tersebut, tetapi bazir juga dari segi masa, bazir dari segi tenaga, dan dia akan memberi impak kepada keselamatan seseorang itu. In terms of topik tujuan beli dan status sosial ini pula, ada juga poin dari segi jenama. So jenama ini pun satu hal. Anda kena faham, zaman sekarang ini tak ada alasan lagi untuk anda beli kereta mahal. Sebab zaman sekarang ini pilihan nak beli kereta itu terlalu banyak. Terutamanya apabila negara China sudah masuk pasaran otomotif. Banyak kereta-kereta buatan China yang sangat-sangat murah, yang kadang-kadang tak masuk akal harganya. Go back to my point, bila saya kongsikan tips membeli kereta, pastikan anda beli kereta yang harga kereta itu kurang daripada gaji 1 tahun anda. And last but not least, kan, faktor raya lah. Kan, kalau masyarakat Melayu ni every time waktu raya, kan, orang Melayu balik kampung. So bila balik kampung ni, orang yang duduk jauh, let's say anda yang duduk kat bandar dan keluarga anda, family anda duduk kat kampung, mungkin dapat balik kampung setahun sekali. Jadi bila waktu raya tu, you know, that perasaan nak drive kereta baru, bau kedai lagi tu sangat-sangat tinggi, right? Sebab ada faktor raya itu. Sedangkan kalau bagi golongan bangsa Cina ini, beli atau tukar bila tahun baru atau bila perniagaan berkembang. Maksudnya mereka beli bila apa tahu? Maksudnya bila ada kemampuan. Kalau tak mampu, selagi tu mereka takkan berbelanja. Mereka ni sangat-sangat particular. Sebab saya tahu makcik saya, orang Cina, memang very, very particular in terms of spending money. And Alhamdulillah, saya rasa saya pun ada dapat belajar sesuatu juga sebab nenek saya memang bangsa Cina tapi dibesarkan dalam kalangan masyarakat Melayu. Tapi nak cakap apa? Genetik tu memang dah melekat sampai diri saya, yang mana saya hanya beli benda yang saya betul-betul perlu. Selagi elok, saya takkan tukar. Contoh terbaik, iPhone saya. Okay? Phone saya ni, saya beli sejak tahun 2022. Sampai sekarang ni, saya tak tukar-tukar lagi. Sampaikan phone saya ni, bateri dia dah rosak. Apa yang saya buat, saya replace bateri saja. Hanya kena bayar RM200 dan dengan bayarnya RM200 tu, insya-Allah phone saya bertambah tempoh hayatnya lagi 2 ke 3 tahun. So memang tak tukar phone lah sampai lagi 2 tahun nanti, insya-Allah. Sekarang ni saya nak kongsikan kepada anda poin dari segi pengurusan kewangan dan bayaran deposit. Kita tengok Melayu dulu. Bangsa Melayu ni, bila nak beli kereta ni, mereka akan pastikan satu, mereka ambil full loan. Maksudnya kalau selagi boleh ambil full loan, selagi tak perlu nak keluarkan cash, mereka takkan keluarkan cash. Dan yang kedua, mereka akan pastikan mereka ambil loan yang paling panjang. Kan? Dalam konteks kereta, maksimum loan adalah 9 tahun. So,
What does that do to you? Bila anda ambil full loan dan ambil loan yang paling lama, maksudnya interest ataupun kadar faedah yang anda kena bayar kepada bank pun sangatlah tinggi. Berbeza pula dengan bangsa Cina. Bangsa Cina ni mereka akan keluarkan deposit yang sangat tinggi. Contoh 20 ke 30%. Kenapa? Sebab mereka tahu mereka bayar 20 ke 30% upfront, so loan yang mereka ambil hanyalah 70 ke 80% sahaja. So kat situ saja mereka dapat jimatkan interest. And not only that, mereka akan cari loan tempoh yang pendek. Kalau boleh 5 tahun, lagi bagus. So ini mindset yang bijak dan saya pernah kongsikan juga topik ini di dalam one of my YouTube video, beli kereta menggunakan formula 20-5-15. So anda boleh tengoklah video tersebut yang mana saya kongsikan kepada anda pengiraan macam mana nak membeli kereta menggunakan teknik 20-5-15. Apa logiknya mereka ambil loan yang pendek? Kalau nak jual kereta tu senang. Kebanyakan kereta, warranty ataupun garanti yang mereka berikan, kereta baru ni hanya 5 tahun. So lepas 5 tahun dah tak ada. Anda kena tampung sendiri maintenance, anda kena tampung sendiri kalau berlaku apa-apa kerosakan. So kalau anda ambil loan 5 tahun, by the time tahun ke-5, kereta itu dah habis bayar. So bila kereta itu habis bayar, bila anda jual kereta tersebut kat sesiapa, anda boleh dapat balik cash. Berbeza pula kalau anda ambil loan yang panjang, 9 tahun, dan bila anda nak jual kereta anda pada tahun ke-5 atau tahun ke-6, kemungkinan besar anda kena top up loan anda. Maksudnya anda kena bayar lebih kalau anda nak jual kereta tersebut. Sebab apa? Sebab nilai kereta susut lagi cepat daripada penurunan baki hutang anda kepada bank. And last but not least, dari segi upgrade strategi. Kalau melihat bangsa Melayu ni, mereka nak upgrade kereta ni bila dah rasa bosan atau bila model terbaru keluar di pasaran. So anda pun rasa macam kena upgrade. Ada rasa that pressure. Ini pun terjadi bila anda ada kawan-kawan yang suka tukar kereta every year, right? So bila kawan anda tukar, family anda tukar kereta baru, anda pun akan terasa nak tukar kereta juga. Saya just nak kongsikan kepada anda pengalaman saya sendiri. Okay, baru-baru ni saya buat open house. And then one of my family member, datang ke rumah saya, melawat rumah saya dengan kereta baru yang saya tak pernah nampak. Saya pun macam tengok, lawa kereta ni. Kan, saya ingat Toyota Harrier. Nak cakap kan, saya pun terasa nak tukar kereta juga. In fact, saya tanya, berapa harga kereta ni? Beli Recon. Okay, alright. Kira-kira mampu beli. Kerana isteri saya datang, cakap janganlah beli. Sabar, kan. Kereta dah banyak dah. Tak payah nak beli. Kan? Rasa macam fear of missing out. Dia beli kereta baru, kereta nampak lagi lawa, kita pun rasa macam nak tukar kereta. Sifat ini sangat-sangat bahaya. Meanwhile, kalau lihat pada bangsa Cina pula, mereka akan gunakan kereta mereka itu untuk tempoh yang lama. Literally, mereka akan gunakan sampai kereta tu sama ada dah habis bayar keseluruhan monthly installment, ataupun mereka guna sampai kereta tu like literally dah habis warranty atau habis garanti dan sebagainya. Then it makes sense untuk tukar. Sebab apa? Like I say, tujuan beli kereta. Rata-rata daripada bangsa Cina ni, mereka membeli sesuatu sebab apa? Sebab convenience and reliability. So this is more important for them. So hence why they pay, they invest in their car. And also, bangsa Cina, mereka hanya akan upgrade jika pendapatan mereka naik sekali. Kalau tidak, mereka tak nampak kenapa nak upgrade. My cousin, mak dia Cina, dah kerja 10 tahun dekat corporate. Bayangkan, masih lagi drive kereta Proton Aris, gaji dah lebih 10,000. Kalau anda lah, anda kalau gaji 10,000, anda drive kereta apa? Terus terang, tepuk dada tanya diri sendiri. Secara ringkasnya, orang Melayu ni beli kereta sebagai self-reward ataupun untuk keselesaan hidup. Sedangkan orang-orang Cina ini, mereka beli kereta as an operation cost yang kena jaga. Maksudnya, kereta lagi mahal, maintenance lagi tinggi, minyak lagi mahal, bayaran bulanan pun lagi mahal. Tapi zaman sekarang ni dah makin moden, ramai dalam kalangan masyarakat dah pun mempunyai financial literacy yang bagus. Ramai juga kalangan orang Melayu yang mula menyimpan duit dan meletakkan deposit yang besar untuk beli kereta. Dan ramai juga orang Cina yang berani spend duit yang banyak untuk beli kereta yang mewah dan selesa. So, at the end of the day, it goes back to you yang sedang menonton video ini. Anda nak pilih yang mana? Dan jika anda tanya saya, belanjalah secara berhemah. And bercakap tentang belanja secara berhemah ini, good news kepada anda semua, saya ada buat satu kelas kewangan di mana saya kongsikan cara bagaimana nak menguruskan kewangan anda. Bermula daripada pemikiran, mindset.
Okay, sebab benda ni penting kepada pelaksanaan macam mana nak uruskan duit anda step by step. And last but not least, diakhiri dengan cara untuk anda melaburkan duit anda supaya anda dapat memaksimalkan keuntungan anda dan meminimalkan risiko anda. Berminat, boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan deskripsi di bawah. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.